Kisah lelaki kurang siuman yang menyelamatkan kedai serbaneka dari rompakan. Tonton ceritanya untuk mengetahui apa yang terjadi. Saya mendoakan semua yang melanggan channel saya semoga dikurniakan dengan keberkatan dan rezeki yang luas oleh Allah Ta'ala. Alif, seorang lelaki berusia 25 tahun, adalah pekerja tetap di sebuah kedai serbaneka kecil yang terletak di pusat Bandar Klang. Pekerjaannya memang tidak glamor, tetapi ia memberikan pendapatan yang mencukupi untuk menyara hidupnya yang sederhana. Alif bukanlah seorang yang banyak bicara, tetapi dia memiliki hati yang baik dan sentiasa bersedia membantu orang lain yang memerlukan. Setiap hari, selepas jam kerjanya bermula pada pukul 8 pagi, Alif akan melayani pelanggan yang datang ke kedainya. Dari belia hingga tua, dari mereka yang berpakaian rapi sehinggalah mereka yang kelihatan lusuh, semua dilayan dengan senyuman yang sama. Namun, ada satu hal yang selalu menarik perhatian Alif setiap kali dia sedang bertugas, kehadiran seorang lelaki bernama Eman. Eman bukan pelanggan biasa. Dia juga bukan sebahagian daripada komuniti bandar seperti penduduk lain. Sebaliknya, Eman adalah seorang gelandangan yang suka melepak di kedai sebelah selepas kedai itu tutup pada pukul 6 petang. Tiada siapa tahu ceritanya yang sebenar, tiada siapa yang benar-benar mengambil peduli tentangnya. Bagaimanapun, Alif berbeza. Dia tidak dapat melepaskan pandangannya daripada Eman, yang terlihat kucar-kacir tetapi tidak pernah mengganggu orang-orang yang lalu lalang. Eman, yang kelihatan berumur lebih kurang 30-an akhir atau awal 40-an, mempunyai badan yang masih lagi berotot walaupun dia hidup dalam keadaan yang sukar. Tidak sukar untuk melihat bahawa pada suatu ketika dahulu, dia adalah seorang lelaki yang kuat dan sihat. Bahunya yang lebar dan otot-otot tangannya yang tegap memberikan gambaran bahawa dia pernah menjalani latihan fizikal yang intensif. Faktanya, Eman dulu adalah seorang ahli sukan angkat berat yang berbakat. Namun, nasib Eman tidak selamanya cemerlang. Selepas beberapa tahun berjaya dalam dunia sukan, dia memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai seorang askar komando pada usia 21 tahun. Keputusan ini didorong oleh hasratnya untuk mendedikasikan hidupnya kepada negara dan merasakan cabaran baru yang lebih besar. Semasa berkhidmat dalam tentera, Eman dikenali sebagai seorang yang tabah dan pantang menyerah. Dia boleh menahan ujian fizikal yang paling sukar, dan semangat juangnya tidak pernah pudar. Tetapi, kehidupan dalam tentera tidak semudah yang difikirkannya. Tekanan mental yang tinggi dan tugas-tugas yang mencabar membuatkan kesihatan mental Eman mula terjejas. Pada permulaannya, masalah ini hanya kelihatan sebagai tekanan ringan, kadang-kadang dia akan merasa cemas secara tiba-tiba atau hilang minat terhadap aktiviti yang pernah disenangi. Namun, keadaan ini mula menjadi semakin serius apabila dia mulai mengalami gejala penyakit mental yang lebih jelas, seperti halusinasi dan kehilangan kawalan emosi. Akhirnya, selepas beberapa tahun berkhidmat, Eman dipecat kerana keadaan kesihatannya yang semakin teruk walaupun telah cuba dirawat. Perjalanan kehidupannya selepas itu menjadi kabur. Keluarganya tidak mampu membantunya sepenuhnya, dan Eman mula tenggelam dalam dunia khayalannya sendiri. Dia meninggalkan rumah pada satu hari tanpa tujuan yang jelas, dan akhirnya menjadi seorang gelandangan. Walaupun begitu, Eman masih mengekalkan percikan insaniah di dalam dirinya. Dia tidak pernah mengganggu orang lain. Jika ada yang cuba berbual dengannya, dia akan menjawab dengan sopan walaupun jawapannya kadang-kadang tidak logik. Dia juga masih ingat cara-cara asas untuk berinteraksi dengan manusia, termasuk mengucapkan terima kasih apabila diberi sesuatu. Bagi Alif, kehadiran Eman adalah satu rahsia yang hanya dia sahaja faham. Setiap petang, apabila kedai sebelah tutup dan Eman muncul untuk melepak, Alif akan diam-diam membungkuskan makanan dan air untuk diberikan kepada Eman. Kadang-kadang ia hanyalah sebungkus nasi ayam, sebungkus teh tarik, nasi kari ayam, nasi ikan goreng, kadang-kadang ia sepotong roti dan segelas air mineral. Alif tidak pernah memberitahu siapa-siapa tentang perkara ini. Dia hanya ingin membantu, kerana dia tahu bahawa Eman mungkin tidak makan seharian. Pada mulanya, Eman kelihatan ragu-ragu apabila Alif pertama kali memberikan makanan kepadanya. Tetapi setelah beberapa kali, dia mula menerima dengan senyuman kecil dan mengucapkan terima kasih.
Walaupun perkataan itu kadang-kadang tersekat-sekat, Alif tahu bahawa Eman menghargai usaha kecilnya. Hubungan antara mereka mula berkembang, walaupun hanya dalam bentuk yang sangat sederhana. Apabila Alif keluar dari kedai untuk memberikan makanan, Eman akan bangun dari tempat duduknya dan menghulurkan tangannya untuk menerima bungkusan itu. Kadang-kadang, mereka akan bercakap beberapa patah kata. "Eman, kamu tak apa-apa?" tanya Alif suatu hari, sambil memberikan sebungkus mi goreng panas. Eman mengangguk perlahan. "Baik, baik," jawabnya dengan suara yang agak bergetar. "Terima kasih, Alif." Mendengar namanya disebut oleh Eman membuatkan Alif terkejut. Dia tidak pernah memberitahu nama sebenarnya kepada Eman. Mungkin Eman mendengarnya dari pelanggan lain, atau mungkin dia hanya meneka. Namun, perkara itu tidak penting. Yang penting adalah, Eman sedikit demi sedikit mula mengenal Alif sebagai seorang individu, bukan sekadar seorang yang memberi makanan. Semakin banyak masa yang Alif habiskan dengan Eman, semakin dia menyedari betapa rapuhnya kehidupan manusia. Eman bukanlah seorang yang malas atau tidak berguna. Dia hanyalah korban dari sistem yang gagal melindungi mereka yang memerlukan bantuan. Dalam hati kecilnya, Alif mula merasakan bahawa dia harus melakukan sesuatu yang lebih untuk membantu Eman. Memberikan makanan dan air memang penting, tetapi itu tidak cukup untuk mengubah hidup seseorang. Suatu malam, selepas kerja, Alif berdiri di kaki lima dan memerhatikan Eman yang tidur di atas tikar plastik yang sudah lusuh. Langit berkelip dengan bintang-bintang, dan udara malam terasa dingin. Alif tidak dapat menahan perasaan sedih yang menyelubungi hatinya. Dia tahu bahawa dunia ini penuh dengan ketidakadilan, tetapi dia juga tahu bahawa setiap manusia layak mendapat peluang kedua. "Apa yang boleh aku buat untuk membantu dia?" bisik Alif kepada dirinya sendiri. Dia tidak mempunyai jawapan langsung, tetapi dia tahu bahawa dia perlu mencari cara. Malam itu, Alif membuat keputusan. Dia akan cuba membantu Eman mendapatkan bantuan yang sewajarnya, sama ada melalui organisasi kebajikan atau mungkin dengan cara lain. Selagi ada harapan, Alif tidak akan menyerah. Setelah membuat keputusan untuk membantu Eman, Alif memulakan usahanya dengan menelefon beberapa organisasi yang mungkin dapat memberi bantuan. Dia pertama kali menghubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat setempat, berharap mereka boleh menyediakan tempat tinggal sementara atau bahkan perkhidmatan pemulihan untuk Eman. Namun, jawapan yang diterima oleh Alif tidak seperti yang diharapkan. "Maaf, tetapi kami tidak dapat menampung individu yang kurang siuman atau mengalami gangguan mental di pusat kami," kata seorang pegawai melalui telefon dengan nada suara yang datar. "Keselamatan dan kesejahteraan penghuni lain juga menjadi keutamaan kami. Kami cadangkan anda menghubungi pusat kesihatan mental untuk mendapatkan bantuan yang lebih sesuai." Alif mencatat maklumat yang diberikan oleh pegawai tersebut dan terus menghubungi beberapa pusat gelandangan berdekatan. Jawapan dari pusat-pusat ini pun hampir sama, mereka tidak menerima orang yang mengalami gangguan mental kerana keterbatasan sumber dan tanggungjawab yang besar. Mereka hanya mampu menampung individu yang dalam keadaan stabil secara mental. Kekecewaan mula merayap masuk ke dalam hati Alif. Dia tahu bahawa Eman bukanlah seorang yang berbahaya atau ganas. Sebaliknya, dia adalah seorang lelaki yang pendiam dan tidak mengganggu orang lain. Tetapi, dunia seolah-olah tidak bersedia untuk menerima orang seperti Eman, walaupun mereka tahu bahawa dia memerlukan bantuan. Dengan sedikit harapan yang masih ada, Alif akhirnya menghubungi sebuah pusat kesihatan mental yang terletak di pinggir bandar. Setelah menjelaskan situasi Eman kepada salah seorang pegawai di sana, dia sekali lagi mendengar jawapan yang kurang menyenangkan. "Untuk kes-kes seperti ini, biasanya keluarga atau penjaga sah individu itu sendiri yang perlu membawa mereka ke sini," kata pegawai itu dengan nada suara yang tenang tetapi tegas. "Kami tidak mahu mengambil tanggungjawab penuh atas kesan susulan jika individu itu dipaksa atau dibawa tanpa persetujuan daripada pihak yang bertanggungjawab." "Persetujuan," ulang Alif dengan nada suara yang bercampur aduk antara kebingungan dan kekecewaan. "Tetapi bagaimana jika dia tidak mempunyai keluarga? Atau keluarganya tidak mahu membantu?" "Inilah cabaran utama dalam kes-kes seperti ini," balas pegawai itu.
Kami memahami situasinya, tetapi kami juga perlu mematuhi peraturan dan prosedur yang ditetapkan. Jika anda benar-benar ingin membantu, cuba cari keluarga atau kenalan rapatnya. Sekiranya tiada, mungkin anda perlu mempertimbangkan cara lain, seperti bekerjasama dengan NO atau badan sukarela yang khusus menangani isu-isu seperti ini. Alif mengucapkan terima kasih dan meletakkan telefonnya dengan rasa berat hati. Dia faham bahawa pusat-pusat ini mempunyai peraturan yang ketat, tetapi dia juga tidak dapat mengabaikan fakta bahawa Eman tidak mempunyai siapa-siapa yang boleh membantunya. Dalam hati kecilnya, Alif mula merasakan bahawa mungkin dia perlu melakukan sesuatu yang lebih drastik untuk membantu Eman. Pada malam berikutnya, selepas memberikan makanan kepada Eman seperti biasa, Alif cuba membuka perbualan yang lebih mendalam dengan Eman. Dia ingin mengetahui lebih lanjut tentang latar belakang Eman dan mungkin mencari petunjuk tentang keluarganya. Eman, kamu ingat tak, siapa nama ibu atau bapa kamu? Tanya Alif dengan lembut, sambil duduk di tepi jalan di sebelah Eman. Eman berfikir sejenak, matanya menerawang seolah-olah cuba mengingati sesuatu. Ibu Salma, katanya akhirnya, dengan suara yang agak ragu-ragu. Bapa, aku tak tahu. Kamu ingat alamat rumah ibu kamu? Tanya Alif lagi, berharap mendapat maklumat yang lebih jelas. Eman menggiling kepala perlahan. Rumah, dah lama tak balik. Tak tahu di mana. Alif menghela nafas panjang. Sepertinya Eman sudah terlalu lama hidup sebagai gelandangan sehingga dia tidak lagi mempunyai kenangan yang jelas tentang keluarganya. Kemungkinan besar, keluarganya telah meninggalkannya atau mungkin mereka sendiri tidak mampu membantu. Eman, kamu nak tinggal di tempat yang lebih baik tak? Tanya Alif, mencuba pendekatan yang berbeza. Tempat yang lebih selamat, ada makanan, ada orang yang jaga kamu. Eman memandang Alif dengan mata yang kosong sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Baik, kalau kamu nak. Mendengar jawapan itu membuatkan Alif semakin bertekad untuk mencari jalan keluar bagi Eman. Walaupun ia mungkin sukar, dia tidak akan menyerah begitu saja. Selepas beberapa hari berfikir, Alif mula menyedari bahawa mungkin dia perlu mencari bantuan dari komuniti setempat. Dia memutuskan untuk berkongsi cerita Eman dengan beberapa rakan pekerja di kedai serbaneka dan juga pelanggan tetap yang sering datang. Mungkin ada di antara mereka yang bersedia membantu atau mempunyai idea yang lebih baik. Aku tahu ada satu ngoh yang aktif membantu orang-orang seperti Eman, kata salah seorang pelanggan bernama Pak Hamid, seorang lelaki tua yang sering datang membeli rokok. Mereka ada program untuk membantu orang yang mengalami gangguan mental mendapatkan rawatan dan tempat tinggal sementara. Aku boleh bagi nombor telefon mereka kalau kamu nak. Alif tersenyum lega mendengar perkataan itu. Terima kasih banyak-banyak, Pak Hamid. Ini betul-betul bantuan yang aku perlukan. Pak Hamid memberikan nombor telefon Ngo tersebut kepada Alif, dan pada malam itu juga, Alif menelefon mereka. Berbanding dengan organisasi lain yang pernah dihubunginya, Ngo ini kelihatan lebih bersedia untuk membantu. Mereka memberitahu Alif bahawa mereka memerlukan beberapa maklumat asas tentang Eman sebelum boleh mengambil tindakan lanjut. Kami akan hantar seorang sukarelawan untuk menilai keadaannya, kata seorang wakil Ngo itu. Jika dia bersetuju untuk dibantu, kami boleh mulakan proses pemulihan. Alif merasa lega mendengar jawapan itu. Untuk kali pertama, dia merasakan ada sinar harapan bagi Eman. Esoknya, dia memberitahu Eman tentang rencana itu, dan sekali lagi, Eman hanya mengangguk dengan senyuman kecil. Pada suatu malam, waktu hampir pukul 12:30 malam, Alif sedang mengelap meja juruang di kedai serbaneka sebelum menutup kedai. Malam itu sunyi dan tidak ada pelanggan yang datang ke kedai. Lampu-lampu jalan di luar menyala dengan redup, mencipta bayang-bayang yang samar di sekeliling kawasan tersebut. Alif merasa lega kerana hari itu tenang tanpa masalah, dan dia sudah bersiap untuk pulang ke rumah selepas menutup kedai. Namun, ketenangan malam itu tiba-tiba terganggu apabila seorang lelaki misteri memasuki kedai. Lelaki itu memakai helmet penuh yang menutupi wajahnya sepenuhnya, meninggalkan hanya pandangan mata yang nampak tajam dan bermaksud buruk. Eman, yang pada masa itu sedang berdiri di kedai sebelah, memerhatikan dari jauh.
Dia kelihatan seperti tidak peduli, tetapi matanya terus tertumpu ke arah kedai serbaneka, seolah-olah mengawasi keselamatan Alif. Lelaki bertopeng berhelmet penuh itu melangkah perlahan ke arah kaunter wang. Tanpa berkata apa-apa, dia tiba-tiba mengeluarkan sebilah parang dari dalam bagnya dan menunjukkannya kepada Alif dengan nada suara yang kasar. "Jangan bergerak. Serahkan semua wang di kaunter." Alif terkejut, tetapi dia cuba untuk tidak panik. Dengan pantas, dia berlari ke belakang kaunter dan mengambil kayu pemukul baseball yang disimpan di situ sebagai alat pertahanan diri. Kayu itu adalah satu-satunya perlindungan yang dia ada, dan dia tidak berniat untuk menyerah begitu saja. Eman, yang memerhatikan dari luar, dapat merasakan bahawa sesuatu yang buruk bakal berlaku. Melihat Alif berhadapan dengan seorang perompak bersenjata membuatkan hatinya bergejolak. Walaupun otaknya kadang-kadang dipenuhi dengan khayalan, naluri dasarnya sebagai bekas askar komando masih wujud. Dia tahu dia tidak boleh duduk diam dan membiarkan Alif berhadapan dengan bahaya seorang diri. Tanpa ragu-ragu, Eman menuru masuk ke dalam kedai. Langkah kakinya yang kuat dan teguh membuatkan bunyi derap yang nyaring di lantai kedai. Perompak itu terkejut melihat Eman tiba-tiba muncul dari belakangnya. Sebelum lelaki itu sempat bertindak, Eman dengan pantas merengkolnya dari belakang dengan kekuatan yang luar biasa. Parang di tangan perompak itu terlepas dan jatuh ke lantai dengan bunyi dentingan logam. Perompak itu cuba melawan, tetapi Eman terlalu kuat untuk ditandingi. Dengan satu gerakan cekap, Eman memusingkan badan lelaki itu dan menekan tangannya ke atas kaunter. Alif, yang melihat peluang, segera mengambil tali yang selalu disimpan di bawah kaunter untuk tujuan keselamatan. Bersama-sama, mereka bekerjasama. Eman memulas tangan perompak ke belakang sementara Alif mengikat tangan lelaki itu dengan tali. Selepas itu Alif mengikat pula kedua kaki perompak itu dengan dibantu oleh Eman. Perompak itu, yang kini tidak berdaya, cuba meronta-ronta, tetapi kekuatan Eman terlalu hebat untuk dilawan. Dalam masa kurang daripada beberapa minit, lelaki itu telah terikat dengan kukur dan tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Setelah memastikan perompak itu tidak dapat melarikan diri, Alif segera menelefon balai polis berdekatan. Dalam panggilannya, dia memberitahu situasi dengan tenang dan memberikan lokasi kedai serta butiran tentang insiden itu. 5 minit sahaja, kata operator polis di hujung talian. Benar saja, 5 minit kemudian, 2 anggota polis tiba di tempat kejadian. Mereka segera menyiasat keadaan dan membawa perompak itu ke balai polis untuk diproses. Sebelum pergi, salah seorang polis meminta Alif untuk mengikuti mereka dan membuat laporan rasmi. "Hebat kamu kerana menangkap penjenayah ini," kata salah seorang polis kepada Alif. "Dan juga kepada anda," katanya kepada Eman, yang masih berdiri di tepi dengan ekspresi datar. Alif mengangguk hormat kepada polis itu, lalu berpaling kepada Eman. Dia tidak dapat menyembunyikan rasa syukur yang mendalam dalam hatinya. "Eman, aku tak tahu bagaimana nak ucapkan terima kasih," kata Alif dengan suara yang bergetar kerana emosi. "Kalau bukan kerana kamu, aku tak tahu apa yang akan berlaku malam ini." Eman hanya tersenyum kecil, matanya memandang Alif dengan cara yang sulit difahami. "Aku cuma nak tolong," katanya dengan suara yang agak tersekat-sekat. "Kamu baik kepada aku." Alif merasakan air matanya hampir jatuh. Dia tidak menyangka bahawa Eman, seorang yang selama ini dianggap lemah oleh orang lain, ternyata memiliki keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Malam itu, Alif betul-betul faham bahawa Eman bukanlah seorang yang patut direndahkan atau diabaikan. Selepas kejadian itu, Alif pun menutup kedai dan mengikuti anggota polis ke balai polis untuk membuat laporan. Malam itu, dia tidak dapat tidur kerana terus memikirkan apa yang berlaku. Dia menyedari bahawa Eman bukan sahaja seorang yang memerlukan bantuan, tetapi juga seorang yang mampu memberi bantuan apabila ia paling diperlukan. Di sisi lain, Eman duduk di kaki 5 seperti biasa, tetapi kali ini dia merasakan sesuatu yang berbeza dalam hatinya. Untuk kali pertama dalam hidupnya, dia merasakan bahawa dia masih mampu melakukan sesuatu yang bermakna. Aksi keberaniannya malam itu bukan sahaja menyelamatkan Alif, tetapi juga memberi sedikit sinar harapan kepada dirinya sendiri. Pada keesokan harinya,
Alif memutuskan untuk memberitahu tuan punya kedai serbaneka, Encik Muhammad, tentang kejadian cubaan rompakan yang berlaku semalam. Encik Muhammad, seorang lelaki berusia pertengahan 50-an yang baik hati dan bijaksana, selalu menaruh perhatian kepada pekerja-pekerjanya serta orang-orang di sekelilingnya. Apabila mendengar cerita dari Alif, dia terkejut tetapi juga merasa lega kerana tiada sebarang kecederaan berlaku. Alhamdulillah kamu selamat, Alif, kata Encik Muhammad dengan nada suara penuh kesyukuran. Dan aku dengar Eman juga yang tolong tangkap perompak itu. Betul ke? Alif mengangguk dengan senyuman. Ya, Encik. Eman sangat berani malam itu. Dia datang bantu aku tanpa ragu-ragu. Kalau bukan kerana dia, mungkin aku tak tahu apa yang akan berlaku. Encik Muhammad termenung sejenak, lalu berkata, kalau begitu, kita kena ucapkan terima kasih padanya. Bukan semua orang sanggup membantu dalam situasi seperti itu, apalagi seseorang yang kurang bernasib baik seperti Eman. Aku nak jumpa dia sendiri. Selepas beberapa ketika, Encik Muhammad datang ke kedai serbaneka. Dia membawa 2 nasi bungkus yang panas dan 2 teh tarik bungkus yang wangi. Ketika sampai, dia melihat Eman sedang duduk di kaki 5, seperti biasa. Matanya kelihatan kosong, tetapi ada ketenangan dalam caranya duduk. Eman, panggil Encik Muhammad dengan suara yang ramah. Eman menoleh ke arah suara itu. Mula-mula, dia kelihatan ragu-ragu, tetapi kemudian bangun perlahan-lahan apabila melihat Encik Muhammad menghampirinya dengan bungkusan makanan. Inilah sedikit penghargaan daripada kami, kata Encik Muhammad sambil memberikan bungkusan nasi dan teh tarik kepada Eman. Terima kasih banyak-banyak atas keberanian kamu semalam. Kamu telah menyelamatkan Alif dan kedai ini. Eman menerima bungkusan itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Matanya bercahaya dengan rasa terharu, walaupun dia tidak banyak bersuara. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, terima kasih. Encik Muhammad tersenyum hangat. Jangan risau, Eman. Kami nak pastikan kamu tak kelaparan lagi. Mulai hari ini, aku dah sediakan dana khas untuk beli makanan untuk kamu 3 kali sehari, pagi, tengah hari, dan malam. Alif akan bagi kamu makanan setiap kali kamu datang ke sini. Mendengar perkataan itu, Eman tidak dapat menyembunyikan perasaannya. Air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi dia tersenyum dengan senyuman yang jarang dilihat oleh orang lain. Baginya, ini adalah kali pertama dalam hidupnya seseorang benar-benar menunjukkan kasih sayang dan penghargaan kepadanya tanpa syarat. Sejak kejadian itu, kehidupan Eman mula berubah sedikit demi sedikit. Setiap pagi, tengah hari, dan malam, dia akan datang ke kedai serbaneka untuk menerima makanan yang disediakan oleh Encik Muhammad. Alif sering menjadi orang yang memberikan makanan itu kepadanya, dan hubungan mereka makin rapat. Kadang-kadang, mereka akan bercakap sebentar, dan Alif cuba mengenal pasti lebih lanjut tentang latar belakang Eman. Selain makanan, Encik Muhammad juga membuat beberapa langkah tambahan untuk membantu Eman. Dia menghubungi sebuah NGO yang aktif membantu individu yang mengalami gangguan mental dan gelandangan. Walaupun prosesnya masih awal, NGO tersebut telah bersetuju untuk menjalankan penilaian terhadap keadaan Eman. Mereka berjanji untuk mencuba mendapatkan rawatan psikologi dan tempat tinggal sementara untuk Eman jika dia bersetuju. Eman sendiri kelihatan lebih tenang daripada sebelumnya. Dia tidak lagi kelihatan begitu kucar-kacir seperti dahulu. Walaupun otaknya kadang-kadang masih dipenuhi dengan khayalan, dia mula menunjukkan tanda-tanda pemulihan emosi. Keberanian yang ditunjukkannya semasa insiden rompakan itu telah membuka pintu baru dalam hidupnya, pintu yang mungkin akan membawanya ke arah yang lebih baik. Pada waktu malam, selepas kedai ditutup, Encik Muhammad dan Alif duduk di tepi jalan sambil memandang Eman yang sedang menikmati makan malamnya. Encik Muhammad menghela nafas panjang sebelum berkata, tahukah kamu, Alif, dunia ini penuh dengan orang yang terpinggir. Ada yang hilang arah, ada yang terlupa, dan ada yang tidak diberi peluang kedua. Tapi, kalau kita boleh bantu walaupun sedikit, kenapa tak kita cuba? Alif mengangguk perlahan. Betul, Encik. Kadang-kadang,
satu tindakan kecil boleh buat perbezaan besar dalam hidup seseorang. Encik Muhammad tersenyum. Dan lihatlah Eman sekarang. Dia bukan hanya seorang yang patut dikasihani. Dia seorang yang berani, kuat, dan mampu memberi bantuan apabila ia paling diperlukan. Kita cuma perlu percaya pada potensi manusia, walaupun mereka kelihatan rapor di permukaan. Setelah beberapa minggu berbincang dan bermesyuarat dengan Noor yang aktif membantu individu yang mengalami gangguan mental, Eman akhirnya bersetuju untuk menerima rawatan profesional. Keputusan ini bukan datang dengan mudah. Pada mulanya, Eman agak ragu-ragu dan kelihatan takut akan perubahan yang bakal terjadi dalam hidupnya. Namun, dengan sokongan Alif, Encik Muhammad, dan beberapa orang lain yang telah menunjukkan kasih sayang kepadanya, dia akhirnya memutuskan untuk memberi peluang kepada dirinya sendiri. Eman, kamu nak cuba sembuh, kan? Tanya Alif suatu malam, sambil duduk di kaki lima bersama Eman. Kami semua nak tolong kamu. Eman termenung sejenak, matanya menerawang ke langit yang penuh dengan bintang-bintang. Setelah beberapa saat, dia mengangguk perlahan. Ya, aku nak cuba, katanya dengan suara yang lemah tetapi penuh keyakinan. Mendengar jawapan itu membuatkan Alif merasa lega. Dia tahu bahawa perjalanan pemulihan Eman tidak akan mudah, tetapi dia juga yakin bahawa ia adalah satu langkah penting menuju kehidupan yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, Noor tersebut menjemput Eman dan membawanya ke Hospital Bahagia Ulu Kinta, sebuah institusi yang terkenal dengan program pemulihan kesihatan mentalnya. Di sana, Eman akan menerima rawatan yang komprehensif, termasuk sesi terapi psikologi, kaunseling, dan jika perlu, rawatan perubatan untuk membantu mengawal gejala-gejala gangguan mentalnya. Sebelum meninggalkan kedai serbaneka untuk kali terakhir sebelum memulakan rawatan, Eman berdiri di hadapan Alif dan Encik Muhammad. Matanya kelihatan sedikit cemas, tetapi dia berusaha untuk tersenyum. Aku nak ucapkan terima kasih, katanya dengan suara yang agak tersekat-sekat. Terima kasih kerana percaya pada aku. Encik Muhammad meletakkan tangannya di atas bahu Eman dengan lembut. Eman, kami semua percaya pada kamu. Kami tahu kamu mampu melalui ini. Jangan risau, kami akan tunggu kamu kembali apabila kamu sudah sihat. Alif mengangguk setuju. Betul, Eman. Kami sentiasa ada untuk kamu. Eman mengangguk, lalu masuk ke dalam van Noor yang telah menunggunya. Ketika van itu bergerak meninggalkan tempat itu, Alif dan Encik Muhammad masih berdiri di tepi jalan, memandang sehingga bayangannya hilang dari pandangan. Di Hospital Bahagia Ulu Kinta, Eman mula menjalani proses rawatan yang sistematik. Doktor-doktor dan pakar terapi di sana menyedari bahawa kes Eman adalah rumit. Gangguan mental yang dialaminya telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan ia memerlukan masa yang panjang untuk dipulihkan sepenuhnya. Walaupun begitu, mereka optimis bahawa Eman boleh mencapai kemajuan yang signifikan jika dia bekerjasama dengan baik. Pada minggu-minggu pertama, Eman kelihatan agak tertekan. Dia sering merindukan kebebasannya di luar, walaupun kehidupannya sebagai gelandangan dahulu penuh dengan cabaran. Namun, seiring berjalannya masa, dia mula merasakan manfaat daripada rawatan yang diterimanya. Sesi kaunseling membantunya memahami punca-punca gangguan mentalnya, sementara ubat-ubatan yang diberikan oleh doktor membantu mengurangkan halusinasi dan emosi negatif yang sering mengganggunya. Satu perkara yang sentiasa menjadi sumber motivasi bagi Eman ialah kenangannya tentang Alif, Encik Muhammad, dan orang-orang yang telah menunjukkan kasih sayang kepadanya. Setiap kali dia merasa ingin menyerah, dia akan ingat kata-kata Encik Muhammad, kami semua percaya pada kamu. Walaupun rawatan Eman mungkin mengambil beberapa tahun untuk mencapai tahap kesembuhan yang stabil, semua orang yang terlibat dalam proses ini tetap optimis. Noor yang membantu Eman berjanji untuk terus memantau kemajuannya, sementara Alif dan Encik Muhammad berjanji untuk mengunjungi Eman di hospital sekali-sekala. Kita kena sabar, kata Encik Muhammad kepada Alif pada salah satu petang ketika mereka sedang membincangkan kemajuan Eman. Pemulihan mental bukan perkara yang boleh diselesaikan dalam sehari dua hari. Ia memerlukan masa, usaha, dan banyak doa. Alif mengangguk. Ya, Encik.
Tapi aku percaya Eman akan berjaya. Dia kuat, dan dia ada kita semua untuk menyokongnya. Selama Eman berada di hospital, Alif sering memikirkan perjalanan hidupnya sendiri. Dia menyedari bahawa setiap manusia mempunyai potensi untuk berubah, tidak kira betapa buruk keadaannya. Eman, yang dulunya seorang gelandangan yang diabaikan oleh masyarakat, kini sedang berusaha untuk pulih dan menjadi versi dirinya yang lebih baik. Ini adalah bukti bahawa kasih sayang dan kepercayaan boleh membuka pintu baru dalam hidup seseorang. Pada malam-malam sunyi, Alif sering duduk di kaki lima dan memandang ke arah tempat di mana Eman biasa duduk. Dia tersenyum setiap kali teringat bagaimana Eman telah menyelamatkan nyawanya dari rompakan. Sekarang, giliran Alif untuk menyelamatkan Eman dengan cara yang paling bermakna. Terima kasih kerana bersama saya hingga ke akhir cerita ini. Jika anda merasakan perubahan emosi dalam kisah ini, maka saya telah melakukan tugas saya dengan baik. Jika anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menekan butang suka, kongsikan pendapat anda di ruangan komen, dan tentu saja, langgan saluran ini untuk lebih banyak cerita yang menyelami pengalaman manusia seharian. Hingga jumpa lagi dalam video yang seterusnya.